Apakah itu mangan? Cuba fikirkan, adakah anda tahu apa yang menjadikan keluli tahan karat begitu tahan lasa? Atau kenapa bateri dalam peranti elektronik anda boleh menyimpan begitu banyak tenaga? Jawapannya terletak pada unsur kimia yang anda mungkin tidak pernah dengar, tetapi ia ada dalam hampir semua benda di sekeliling anda. Mangan. Hari ini kita akan meneroka bahan yang menarik ini dan memahami mengapa ia sangat penting untuk industri moden serta teknologi yang kita gunakan setiap hari. Tetapi, apa sebenarnya mangan itu? Baiklah, mangan ialah unsur kimia yang tergolong dalam keluarga logam peralihan dan dikenali dengan simbol Mn dalam jadual berkala dengan nombor atom 25. Ia adalah logam berwarna kelabu keperakan yang mempunyai ciri-ciri yang sangat unik. Ia keras, rapuh dan sangat reaktif. Walaupun ia merupakan salah satu unsur yang paling banyak terdapat di kerak bumi, menduduki tempat kelima dari segi kelimpahan, mangan hampir tidak pernah ditemui dalam keadaan tulen di alam semula jadi. Sebaliknya, ia bergabung dengan unsur-unsur lain, membentuk lebih daripada 100 jenis mineral yang berbeza. Keupayaan kimia yang pelbagai ini adalah salah satu sebab mengapa mangan sangat berharga untuk industri dan mengapa permintaannya di seluruh dunia terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu ciri paling menarik tentang mangan ialah keupayaannya untuk berada dalam pelbagai keadaan pengoksidaan, iaitu ia boleh kehilangan jumlah elektron yang berbeza apabila bergabung dengan unsur-unsur lain. Ini bermakna ia boleh membentuk pelbagai jenis sebatian kimia, setiap satu dengan sifat unik dan kegunaan tertentu. Dan ini menjadikan mangan sangat serba boleh dan berguna dalam pelbagai aplikasi industri dan biologi. Tetapi, bagaimana unsur ini ditemui di alam semula jadi? Dan di manakah rizab terbesarnya berada? Mangan secara semula jadi terdapat dalam pelbagai mineral. Yang paling penting ialah pirolusite, iaitu dioksida mangan, dan rhodochrosite, iaitu karbonat mangan. Rizab mangan terbesar di dunia tertumpu di beberapa negara tertentu, termasuklah Ukraine yang mempunyai rizab global terbesar. Diikuti oleh Afrika Selatan, Australia, Ghana, China, Gabon, dan India. Tetapi bagaimana biji ini dilombong dan diproses supaya boleh digunakan? Pengekstrakannya melibatkan proses pengkayaan, di mana bahan tersebut pada mulanya digiling, dihancurkan, dan dipisahkan berdasarkan sifat fizikalnya, seperti ketumpatan atau ciri-ciri magnetik. Proses awal ini sangat penting untuk meningkatkan kepekatan mangan dalam biji, dengan membuang kekotoran dan bahan yang tidak diingini. Selepas biji diekstrak dan diperkaya, ia melalui proses penurunan di mana ia dipanaskan dalam relau khas pada suhu yang sangat tinggi untuk menyingkirkan oksigen dan unsur-unsur lain, meninggalkan mangan dalam bentuk logam. Proses ini adalah kompleks dan memerlukan kawalan suhu serta tekanan yang teliti untuk memastikan kualiti produk. Terdapat pelbagai kaedah pengekstrakan bergantung kepada jenis deposit mineral. Dan setiap satu mempunyai keunikan teknikalnya sendiri. Tetapi apakah sebenarnya kepentingan mangan untuk industri moden? Inilah perkara utama. Kira-kira 90% daripada semua biji mangan yang dihasilkan di dunia digunakan dalam pembuatan keluli. Tetapi anda mungkin tertanya-tanya, mengapa keluli memerlukan mangan? Sebenarnya, walaupun mangan adalah logam yang rapuh apabila digunakan secara tulen, apabila ditambah ke dalam keluli dalam kuantiti yang kecil, biasanya antara 2 hingga 13% daripada keseluruhan komposisi, ia mengubah sepenuhnya sifat bahan tersebut. Mangan menjadikan keluli kurang rapuh, meningkatkan kekerasannya, dan, yang paling penting, meningkatkan kepahanan terhadap kakisan secara drastik. Inilah sebabnya mengapa keluli tahan karat yang digunakan dalam peralatan dapur, struktur bangunan, peralatan industri, dan juga dalam komponen mesin berat, mengandungi mangan dalam komposisinya. Tanpa mangan, keluli tahan karat tidak akan mempunyai sifat-sifat yang menjadikannya begitu bernilai dan tahan lama. Tetapi mangan bukan sahaja digunakan dalam pengeluaran keluli. Dalam industri bateri, sebagai contoh, mangan adalah komponen penting yang tidak boleh digantikan dengan mudah.
Bateri mangan seperti bateri alkali yang Anda gunakan dalam alat kawalan jauh, lampu suluh, kamera digital, dan pelbagai peranti elektronik lain sangat bergantung kepada mangan untuk berfungsi dengan baik. Mangan bertindak sebagai agen pengoksida dalam bateri ini, membolehkan bateri ini menyimpan dan melepaskan tenaga dengan cekap dan terkawal. Selain itu, mangan juga digunakan dalam penghasilan baja pertanian, makanan haiwan dan pelbagai produk kimia. Dan juga sebagai pemangkin dalam pelbagai proses industri yang merangkumi dari penghasilan plastik hinggalah penulenan air. Tetapi, adakah terdapat perbezaan antara mangan yang digunakan dalam keluli dan mangan yang digunakan dalam bateri? Jawapannya terletak pada pelbagai keadaan pengoksidaan yang boleh wujud pada mangan serta pelbagai bentuk kimia yang dimilikinya. Apabila mangan ditambah ke dalam kelumi, ia membentuk aloi logam yang meningkatkan sifat mekanikal bahan tersebut, menjadikannya lebih kuat dan tahan lama. Apabila digunakan dalam bateri, mangan biasanya berada dalam bentuk dioksida mangan yang mempunyai sifat elektrokimia khas yang membolehkan penyimpanan dan pembebasan tenaga secara terkawal dan berkesan. Pelbagai aplikasi ini menunjukkan versatility luar biasa unsur kimia ini. Tetapi mari kita teliti dengan lebih mendalam kepentingan mangan untuk keluli tahan karat. Baiklah, keluli tahan karat ialah aloi yang mengandungi besi, kromium dan nikel, tetapi mangan memainkan peranan penting dalam komposisi ini. Ia bertindak sebagai unsur aloi yang meningkatkan kekuatan mekanikal bahan tersebut, menambah kekerasan dan keupayaannya untuk menahan ubah bentuk. Selain itu, mangan juga menyumbang kepada kepahanan terhadap kakisan dengan membentuk lapisan pelindung di permukaan keluli, menghalang besi daripada teroksida dan berkarat. Gabungan sifat-sifat ini adalah apa yang menjadikan keluli tahan karat sangat bernilai untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan dan kekuatan, seperti di dapur, hospital, industri kimia, dan persekitaran marin. Apakah itu keluli tahan karat? Mangan juga sama penting, tetapi atas sebab yang berbeza. Dioksida mangan berfungsi sebagai katod atau elektrod positif bateri. Apabila bateri digunakan, berlaku satu tindak balas elektrokimia di mana mangan menukar keadaan pengoksidaannya, melepaskan elektron yang mengalir melalui litar luar, menghasilkan arus elektrik yang membekalkan tenaga kepada peranti anda. Tindak balas ni boleh balik dalam beberapa jenis bateri boleh dicas semula, membolehkan bateri digunakan berulang kali. Kecekapan tindak balas ini sangat bergantung kepada kualiti dan ketulinan mangan yang digunakan. Sebab itulah, bateri berkualiti tinggi menggunakan mangan berketulinan tinggi. Selain itu, mangan sangat penting untuk penyelidikan saintifik dan teknologi. Digunakan dalam pelbagai eksperimen dan kajian untuk menyiasat struktur nukleus atom dan sifat-sifat lain bahan. Ia juga digunakan dalam penghasilan seramik, kaca khas, dan juga dalam cat pen Darflor yang digunakan dalam aplikasi keselamatan dan penandaan. Orang Mesir purba sudah menggunakan sebagian mangan dalam penghasilan kaca, menunjukkan bahwa unsur ini telah dihargai oleh manusia selama ribuan tahun. Tetapi di sini ada satu persoalan penting. Walaupun mangan banyak terdapat di kerak bumi, proses pengekstrakan dan pemprosesannya mesti dilakukan dengan berhati-hati dan penuh tanggung jawab. Syarikat perlombongan mesti mematuhi peraturan yang ketat untuk memastikan keselamatan pekerja mereka dan komuniti setempat selain meminimumkan kesan terhadap alam sekitar. Mangan ialah unsur yang serba boleh dan bernilai, tetapi penggunaannya mesti sentiasa seimbang dengan tanggungjawab alam sekitar dan sosial. Pendapat anda sangat penting bagi kami. Jadi, jika anda suka video ini, langganlah saluran kami jika belum berbuat demikian dan jangan lupa untuk tekan butang suka pada video ini. Dan jika anda ingin membantu kami menghasilkan kandungan ini dan pelbagai kandungan lain di platform ini, pertimbangkan untuk menjadi ahli. Dan bantu kami dengan kopi, dengan roti keju, dan jadilah diingati dalam video kami. Adakah anda berminat untuk berkembang secara profesional atau membangunkan kemahiran teknikal yang baru? Akses kod QR di skrin ini atau pautan di dalam deskripsi dan temui halaman dengan semua kursus yang kami cadangkan. Dan anda, adakah anda sudah tahu tentang kepentingan mangan? Pernahkah anda terfikir tentang semua produk yang bergantung kepada unsur ini?
Tinggalkan di ruangan komen apa yang anda rasa paling menarik tentang mangan. Dan jika anda ingin tahu lebih lanjut tentang unsur-unsur kimia lain yang membentuk dunia kita. Di sebelah sini ada 2 pilihan video menarik yang anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan dan meneroka rasa ingin tahu anda. Dan jika anda ingin menyokong kami, cukup tinggalkan like, langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran. Itulah dia pencinta kejuruteraan, salam hormat dan jumpa anda di video seterusnya.